رسول الله سيد الأنام وعلى آله وصحبه ومن نصره وولد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hari yang pertama dalam tahun Islam, iaitu 1 Muharram, tahun Hijratul Rasul. Maka sama-sama kita memohon kepada Allah. Betul kemarin kakak buatlah pada doa akhir tahun, doa awal tahun, di mana akhir tahun kalau Tuhan tak ampun lagi dosa kita, minta dia ampun. Dan doa permulaan tahun yang kita dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya kita akan dapat memantapkan lagi keimanan yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan kita senantiasa memohon kepada Allah supaya dipermudahkan juga segala urusan-urusan kerja-kerja kita, di samping kita dapat melakukan amal ibadah, di samping kita dapat menyempurnakan segala apa yang diperintah oleh Allah ataupun apa yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita tahu apa yang Tuhan tuntut atas kita, iaitu supaya kita dapat mengudiahkan diri kita kepada Dia, supaya kita dapat menjadi benar-benar menjadi hamba Allah yang benar-benar khalis ataupun suci dalam melakukan amal ibadat terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di mana Nabi sendiri telah menjalankan kepada kita, faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasuluh fa hijratuhu ila Allah wa rasuluh. Faman kanat hijratuhu ila dunya fayusibuha, man kanat hijratuhu ila imra'atin fayunkihuha فهجرته على ما هاجر إليه. Bila kita tahu Nabi sendiri telah bersabda, siapa-siapa dia yang berhijrah kepada Allah dan Rasul, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul. Maksud dengan hijrah kepada Allah dan Rasul, yakni adalah kita melakukan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan ikhlas dan meletakkan diri kita sebagai ubudiyah terhadap Tuhan. Jadi dalam kita menuntut ilmu, ia merupakan di antara elemen yang paling penting sekali dalam kehidupan kita. Di samping kita nak mengetahui apakah perkara-perkara yang tersurat dan tersirat, maka kita juga perlu dalam keadaan nawaitu yang baik, niat yang baik, niat yang sempurna, semata-mata menuntutnya adalah ubudiyah kepada Tuhan, sebagai nak sambung seruan yang telah diletakkan oleh Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Ta'ala kata, aku tak ada jin dan manusia melainkan supaya mengabdikan diri kepada aku. Mana dalam konteks kita nak jadi hamba Tuhan, kita kena ikhlas dalam segala amal ibadat, iaitu semata-mata kita
untuk mendapatkan darjah ubudiah kita dengan Tuhan. Itu di antara perkara yang perlu kita laksanakan dalam tahun baru Hijrah. Dan kita pasal niat yang baik, qasad yang baik, dan dalam apa saja kita lakukan, lebih-lebih lagi dalam konteks kita menuntut ilmu semata-mata untuk mengubudiahkan diri, menta'abbudkan diri kita kepada Allah, kerana kita nak menurut ataupun katakan nak menuntut apa yang Tuhan tuntut atas kita, iaitu Allah menuntut atas kita supaya ubudiah diri kita kepada Dia. Maka dalam tahun sempurna, tahun yang baru ini, kita tanya semangat, kita berazam, kita menguatkan cita-cita kita supaya kita dapat melaksanakan segala tuntutan Tuhan, dan supaya kita dapat melakukan amal ibadah sebaik mungkin demi nak meletakkan kehambaan kita terhadap Allah, demi untuk nak meletakkan keyakinan kita dengan Tuhan serta keimanan kita dengan Tuhan yang penuh. Dan kita berharap mudah-mudahan segala amalan-amalan yang kita buat akan bertambah, kata orang, kualiti, akan bertambah kebaikan lebih daripada hari-hari biasa, insya-Allah. Itulah harapan kita dalam tahun baru Hijrah. Dah sudah hampir 3 tahun dah. Kita ngaji dah 2 tahun lebih bila? 2 tahun. Insya-Allah lah terkekalkan pengajian kita, insya-Allah. Kata musannif kan? Puasa 12. Kau buat tak 13? 12. Kata musannif kan? Kau mana? Kata musannif. Rifa. Muka surat 12 bagi yang ketujuh, bila daripada bawah. Dan kata musannif, yakni kata Syekh Sanusi, ay ya'rifah dalam kurungan tu, ay ya'rifah hak daripada muka surat sebelah tu. Cuba kita tengok. ويجب على كل مكلف شرعا أن يعرفه. Muka surat sebelah bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bagi yang 8 daripada atas tu an ya'rifah. Dalam muka surat sebelah dia sebut an ya'rifah ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Apakah yang dimaksudkan dengan ayya'rifah? Tak tengok pada matan ayya'rifah ma yajibu fi haqqi maulana jalla wa azza wa ma yastahilu wa ma yajuzu. Apakah huruf yang dikehendaki oleh musannif dengan ayya'rifah? Telah terdahulu aima marra aima taqaddama, telah terdahulu sebut dalam muka surat sebelah tadi, apa yang kelas yang baca tu. Muka surat sebelah baris yang ke-8 daripada atas apa baca tu, itu dipanggil aima marra aima taqaddama. Telah terdahulu sebut ayya'rifah bahawasanya qaul yang tahqiq, qaul yang isbat sesuatu perkara dengan dalil, itu qaul tahqiq.
menetapkan sesuatu perkataan bidalai dengan segala dalil-dalil. Mana dalil wajib kita kena kenal Tuhan? Dalam Al-Quran disebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Mana berdasar pada qaul yang tahqiq qaul ni, berdasar pada dia tengok dalam Al-Quran tu ada menyebut fa'lam annahu la ilaha illallah, maka dia bubuh sini, maka dia bubuh ayat lipat, mana wajib kita kena kenal Tuhan berdasar pada dalil itu. Mana kalau ada orang tanya mana dalil kita kena mengaji sifat 20. Dalil yang pertama daripada Al-Quran menyebut bahawa fa'lam annahu la ilaha illallah, ketahuilah olehmu akan kalimah la ilaha illallah. Apa benda yang tersurat di dalam kalimah la ilaha illallah? Mana 20 yang wajib, 20 yang mustahil, satu yang harus perlu kita kenal. Itu maksud ayat rifah. Itu dalil daripada ayat Al-Quran. Dan mana pula dalil daripada hadis Nabi? Awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama iaitu mengenal Allah. Berdasar kepada dua dalil inilah kaul tahqiq, kaul yang yakin dengan dalil, dia telah mengatakan bahawa ayat rifat sesungguhnya wajib kita kena kenal Tuhan. Lepas tu bagi ayat rifat, mari kalimah ayat rifat tu daripada kaul tahqiq, daripada orang yang ada dalil. Dalil daripada Al-Quran, dalil daripada Al-Hadis. Sesungguhnya wajib kita kena kenal Tuhan. Maksud kenal Tuhan itu bukannya kenal diri zat, nak kenal segala hukum sifat. Hak mana sifat nafsiyah, hak mana sifat salbiyah, hak mana sifat ma'ni, hak mana sifat maknawiyah. Itu maksud dengan ayat rifat. Kena kenal. Ada siapa-siapa dia tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala, maka la faidata lahu, tak ada faedah sikit pun dalam amal buat dia buat. Sikit pun tak ada faedah. Batu Muslim awak bagi dia kalimah ayat rifat. Wajib kita kena kenal benda hak wajib, kena kenal benda hak mustahil, kena kenal benda harus pada hak Allah Ta'ala. Ini dalil suruh kita mengaji sifat 20. Dalil yang menyuruh kita belajar sifat 20. Ini dalil yang Allah Ta'ala perintah kita supaya kita mempelajari akan sifat 20. Ini dalil. Apa kata kaul tahqiq? Kaul yang boleh bawa dengan dalil itu apa? Kata dia bahawa dia panggil taswir. Gambaran daripada perkataan kaul tahqiq ni, dia kata bahawa ma'rifah, mengenal, dan ilmu dan mengetahui. Mengenal, ma'rifah ada mengenal, dan ilmu dan mengetahui, itu kenal dengan tahu tu bersamaan kedua. Tahu, kenal, bunyi dua kalimah tapi bermakna wahid, bermakna satu. Kenal dan mengetahui bermakna wahid. Maksudnya kita wajib kena kenal Tuhan. Kita wajib kena mengetahui segala hukum sifat ketuhanan. Serupa tu betul.
Manakala ada yang kata awal-awal agama mengenal Allah, dia ada juga. Ataupun ada yang kata awal-awal agama mengetahui hukum ketuhanan, dia ada juga. Bagi dulu tu dia panggil mustawiyah, benda tu benda yang bersamaan. Maknanya benda ni adalah di antara perkara yang wajib bagi kita setiap orang Islam tahu hukum ketuhanan, kenal Tuhan. Jadi bagi siapa tidak tahu hukum ketuhanan, hukum istighnaq, hukum iftiqar, dan barang siapa tidak mengetahui, tidak kenal Allah, maka tidak sah iman dia. Ini kita takut. Ya. Bagaimana kita nak hadapi? Mungkin kita sampai berhadap. Bagaimana dengan anak-anak isteri kita? Anak dah tak boleh bebas. Nah, dia penekannya situ, bahawa makrifah dan ilmu benda ni benda sama. Mana kita wajib ke mana-mana pun kena mengaji dah lepas. Soal kita faham tak faham tu cerita kita. Kalau Allah Ta'ala buka faham, kalau Tuhan tak buka tak faham juga. Tapi mengaji tu adalah wajib. Bersamaan keduanya, artinya arti bersamaan satu makna kedua. Bermakna wahid dia panggil. Satu makna bermakna wahid. Makna sah, kenal, makrifat serta mengetahui. So, awaluddin ma'rifatullah. Awal-awal agama itu mengenal Tuhan atau mengetahui Allah. Itu dalil. Mana kau tahqiq yang membuatkan dia tu meletakkan bahawa wajib kita kena belajar benda ni. Mana kita ambil masa 2 minggu. Bapa tu tujuan kita ni adalah semata-mata untuk nak kenal Tuhan, untuk nak mengenali segala sifat-sifat Allah Ta'ala. 20 sifat yang wajib kena. Tuhan bersifat-sifat kamalat, tapi 20 sifat tu wajib kena hurah satu-satu. Ini benda-benda yang perlu sangat kita kena pakai ambil berat lah. Jangan mana benda ni kita orang ni lah. Dan iaitu hak kata satu makna, berhubung makrifah dan ilmu tu satu makna tu apa dia? Jazan yang muafakat bagi yang sebenar. Mana biar kita kena sungguh. Sebut kenal sungguh. Sebut mengetahui, kena tahu sebenar-benar tahu. Mana-kadang katanya kita mana sifat nafsiyah, wujud seperti. Mana sifat salbiyah, kidam baqa mukhalafatu ta'ala al-hadis, qiyamu binafsi wahdaniyah. Mana sifat makni, kudrah, iradah, ilmu, ayat sama pasarkan. Mana sifat maknawiyah, qawluhu qadiran, muridan aliman, ayat sami'an, basiran mutakalliman. Hak mana sifat istighna, hak mana sifat iftiqar, wujud, kidam, baqa, mukhalafatu ta'ala al-hawadis, qiyamuhu binafsi. Sama basar kalam, qalu sami'an basiran, mutakalliman. Itu sebelah. Kudrah, iradah, ilmu, ayat, qadirah, murid dan aliman, ayat wahdaniyah. Itu pergi kepada sifat iftiqar. Sebelah capus bila, itu 20 sifat. Itu mana kita kena kenal sungguh. Itu bagi kenal jazam, putus daripada kita sendiri tentang sifat-sifat kudrahnya itu. Kata orang, kita faham sungguh.
Berarti dia kata jazam yang muafakat bagi yang sebenar. Jangan yang muafakat dengan benda tak sebenar, kena muafakat dengan benda sebenar. Jazam tu maksudnya pegang Putus. Tak kenal dengan cara putus sungguh dan membetul dengan benda sebenar. Nak kenal dengan betul. Maknanya bila sebut jazam tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Kita betul-betul yakin. Boleh WA, jodoh, itu syak. Nah, kalau itu syak itu, nah, syak tak ada syak, tak ada zon, tak ada waham. Itu makna jazam. Nak yakin pun. Kalau kita boleh sebut sesuatu, kata orang putus daripada kedudukan kita tu, maknanya kita kena sungguh Allah Ta'ala. Faham sungguh. Itu makna tahu dan makna kenal. Okey. Lepas tu, selagi kita tak faham, selama tu kita kena mengaji. Nah, ya bukan nak mengaji, dan bukan mengaji setahun 2 tahun. Ya, kita pun mengaji pada umur 12 tahun sampai hari ni mengaji lagi. Berapa puluh tahun tu orang mengaji. Tak kenal Tuhan. Kalau mengaji sekolah dia dapat sikit, cukup lah. Dia tak ada sikit. Kalau mengaji sekolah, tak kenal Allah Ta'ala. Kenal serta boleh sebut hak mana iftiqar, hak mana istirna, hak mana sifat nafsiyah, mana sifat ma'ani. Kena kenal lah. Lah, barulah dikatakan orang kenal dengan cara sebenar. Selagi tak kenal, kena ngaji. Itu maksud ayat rifat. Dia kata maka makna jazam itu. Apa makna jazam? Ini tanya makna jazam. Pegangan yang yakin, itu makna jazam. Pegangan i'tiqad yang yakin. Bila sebut yakin, dah maka keluar dengan jazam itu dah 3 perkara. Keluar dengan jazam, tidak dikatakan jazam bila ada 3 perkara. Mana keluar ni tidak dikata, tidak ditarifkan sebagai orang yang jazam bila ada 3 perkara. Pertama, ada syak, tidak dikatakan jazam orang yang syak. Dan mana syak? Iaitu syak mendapat tiap-tiap daripada 2 taraf. Apa makna taraf? 2 kedudukan, nafi dan isbat. Nafi, isbat. Taraf di maknanya nafi dan isbat. Hak tolak dengan hak tetap atas bersamaan. Itu makna syak. Boleh jadi Tuhan ada, boleh jadi Tuhan tak ada. Ada main begitu. Duk main banyu begitu. Tak mana 2 taraf, 2 kedudukan, 1 nafi tolak dan 1 isbat tetap duk main sama banyu. Itu dia panggil syak 50-50. Kalau kecil kata mana? Kahwin rasuah. Ada ke tak ada Tuhan? Contoh. Ada duk main 50-50. Itu dia panggil syak. Maka bila ada sifat syak tu, dia tidak masuk dalam jazam. Maksudnya tak? Bila ada syak. Syak.
Maknanya 50-50 saya. Memang ada 50, tak ada 50. Duk wasra. Dia was-was lah saya. Was-was lah. Was-was, boleh itu. Nah, was-was lah. Syak dia makna dengan mana was-was. Rasa Allah Ta'ala ni ada. Rasa Allah Ta'ala ni tak ada. Was-was. Perasaan kita. Kumpul. Kufur lah. Kumpul lah. Dan yang kedua, zon. Tidak masuk dalam jazam juga orang yang zon. Zon di mana 70 ada, 30 ada tak ada. Mana kereta itu berat ada daripada tak ada. Dah 70, 30. Dan iaitu zon tu mendapat akal taraf, mendapat akal dua benda, dua perkara. Isbat dengan nafi itu, nafi dan isbat tu yang merajat. Maknanya banyak ada isbat daripada nafi. Mana 70 puasa tu ada, 30 puasa tak ada. Itu dipanggil zon. Tidak jazam juga. Kalau ada benda tu pun tidak jazam juga. Yani maksud dengan zon tadi, berat hatinya, hati mukallaf pada mengetahui. Banyak hal dia tahu berbanding dengan hal tidak tahu, tapi tidak jazam lagi. Mana-mana tahu tahu banyak dah, tahu tu tapi tak tahu banyak lagi. Tidak jazam lagi. Kalau dalam bab mengenali sifat 20 kan, baru kena wujud dia bakal. Orang lain tak kenal. Sifat nafsiah tak tahu, orang mana, ma'ani tak tahu berlaku. Itu banyak adik tidak tahu. Waktu dia panggil waham tu. Mana kita kena sungguh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi. Kalau yang tadi tu 70, 30 kan? Itu dia panggil zon. Kalau yang 70 hari tahu, 30 hari tidak tahu. yang ini tak? Apa dia? Yang ni waham. Waham tu 30 hari tahu, 70 hari tidak tahu. 70 tak tahu. Dan ketika waham iaitu ringan hatinya, sikit halik dia tu pada mengetahui. Mana ringan tu sikit pada mengetahui, dan berat hatinya pada tiada mengetahui, banyak sebelah tidak tahu. Mana kata banyak orang tak tahu daripada orang tahu. Mana bila kita kata seseorang yang kenal Tuhan sungguh ni, dia kenal semati. Ya. Tak ada benda tidak tahu, dia kenal berlaku. Dan keluar dengan kata muafakat bagi yang sebenar itu, tidak dikatakan benda muafakat yang sebenar, jazam yang tiada muafakat bagi yang sebenar. Jazam tapi tidak utuh. Jazam dah betul, tapi tak utuh. Maka kalulah macam tu, bahasa jazam tapi tidak utuh, tiada dinamakan dia makrifat. Tak kena tu lagi. Sini berat berlaku dah. Ustaz, mana mengetahui ni bukan tak tahu boleh baca saja. Bukan tahu boleh baca, tahu serta faham. Supaya boleh royak gini. Boleh royak. Baku suatu faham. Tak, dia panggil selagi kita tak boleh nak menguraikan benda-benda syubhat, maka selama tu kita tidak kenal Tuhan. Nah,
Kita nak kenal Tuhan ni, kita boleh baca, kita boleh buat. Masalah hari ni kita makan benda kotor banyak. Kalau sebelah ayat, orang tak kenal Tuhan belakang tu. Dia pandai baca bismillah. Dah, kita makan ayat dah sebelah. Dah. Sedangkan dia pesan dah. Tak la ta'kulu zabihatahu. Jangan makan sebelah dia. Jangan makan. Ya. Kita hari ni mudah makan berlaku asal korang buat ayam. Barang dia cocok pun makan. Ya. Kita tak penting. Kita tak penting sebenarnya. Sebab tu kalau kita sentuh macam mana orang yang semayang tapi boleh melakukan maksiat. Sedangkan Tuhan kata, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Inna salata tanha anil fahsyai wal munkar. Sembahyang tu boleh cegah daripada fahsyai, boleh cegah daripada munkar ni. Tapi sebab apa? Hak sembahyang tu lah juga buat rasuah. Maka rasuah apa hak sembahyang? Ya. Buat benda hak tidak molek pun hak sembahyang. Sebab apa boleh berlaku? Maka sini kita nampak mungkinlah berlaku syirik dalam sembahyang pasal tidak kenal Tuhan. Berlaku syirik dalam lakukan solat sebab tidak kenal Tuhan. Mana tempat berlaku syirik dalam sembahyang? Hak berlaku syirik dalam kita lakukan solat. Mana tempat dia? Banyaknya kita sembahyang, kita dapat benda tu daripada kita, bukan dapat daripada Tuhan. Rokok bahasa kita. Sedangkan hakikatnya kita tak ada apa. Nah, wajib kita kena syuhud, kena mandang dia. Boleh rokok, boleh sejuk. Tapi bila kita tidak kenal Tuhan, maka kita buat cerita ya. Maka ni dia bagi berlaku syirik dalam kejadian solat. Dalam sembahyang tu ada lagi syirik. Apa tu lagi dengan behel-behel untuk masuk, kita makan. Kadang-kadang kita makan benda yang haram. Nampak ayat itu sebelah, tapi siapa dia yang sebelah? Ya, sebab itulah kata Imam Al-Ghazali, kalau kita nak tetap sungguh, nak jadi kita mudah sungguh belajar dan sebagainya, kita kena ada sifat orang. Baik kita beli ayat, kita sebelah sendiri, baru kita yakin. Ya, beli ayat hidup balik sebelah sendiri. Tak apa kalau kita duduk mengaji dia, tak ada masalah. Hak duduk sebelah ayat dan dekat pun kita tahu dia. Dia tu siapa dia sebelah ayat. Hasil tu banyak kita nampak lah. Kalau kita nampak lah, disebabkan berlaku dah tak boleh kita begitu. Ya. Inilah benda-benda yang perlu kita kena berkakak fikir lah. Kakak fikir. Sebenarnya kita ni kalau kita kata kenal Tuhan pun tidak kenal seperti yang telah diletak oleh para ulama. Nah, tanya doktor tu ada, doktor tahu ada. Kau tanya ada tu sifat apa pun bukan doktor tak ada hoyak lah. Nah, sifat apa doktor ada tu? Ada tu nak letak atas sifat apa? Wujud sebuting. Nak letak atas sifat apa? Ya, kalau salah kita kata mau letak atas sifat nafsiyah. Gapo dia nafsiyah? Bahasa kedirian. Hal ada Allah Ta'ala. Lagu mana ada Tuhan? Tak ada Tuhan kata gharu illah bi'illah. Lagu mana boleh berbeza ada dalam sifat nafsiyah dengan ada hak berlaku dalam sifat maknawiyah. Tak tu. Hak tu illah tu bi'illah pun tak. Mana kita kena sungguh, bahas sungguh. Nah, hak nafsiyah Allah ni lagu mana, hal ni lagu mana. Mana benda ramai ubah lah. Tak benda ramai ubah. Kalau baru-baru mengaji, mana nak boleh faham tu memang tak boleh. Kalau Tuhan tidak buka lah.
Ayatnya benda tu benda susah. Tapi nak ayatnya selagi kita tidak korbankan diri kita kepada atas dasar tu, maka selama itulah tidak masuk kita ayat dah. Atau tak masuk kita ayat kena sungguh. Sedangkan nak wihna ni biar ada tahqiq. Barulah ternapi segala sifat yang disebut tadi tu. Nah, syak, zan, wahab. Nah, kalau duduk main kena sini tak ada. Kadang-kadang bagi syak, bagi zan, bagi wahab. Maka tak masuk dalam kena. Maka siapa dia yang tidak kena Tuhan, maka soal amal ibadat tidak diterima. Ini masalah banyak berlaku. Tak bila kita tengok belum-belum ini. Tapi orang ngaji ni lepas Ustaz Orang ngaji ni lepas dah. Oh tu ilmu lepas dah. Orang menuntut dia lepas dah, dia tak tahu pun. Tapi nak ayatnya, kalau tak tutup tu ramai, ni berapa orang? Ya. Nak ayat begitu, nak ayat lebih ramai orang. Tidak pernah tu. Sebab tu kita ini kita nampak. Bila kita sendiri tidak bagi penekanan, masing-masing tak bagi penekanan supaya mengenal Allah Ta'ala dengan sebenar-benar, maka kesungguhan kita dalam melakukan amal ibadah pun tak ada. Pasal kita tidak kena sungguh. Nah, cubalah kita untuk kenal sungguh. Kita rasa dalam hal lakukan amal ibadah ni doa seorang. Tapi oleh kerana tidak benar, tidak gitu lah. Cuma tunggu sajalah apa Allah Ta'ala minta kita. Macam-macam ada timbul. Gitu gini, belum internet macam. Kita di sini saja banyak kemahiran. Ribut lah, peti lah, main anjing pun macam-macam. Sebenarnya tak ada kirain kalau kita tak kena tugas. Situ kan. Soalnya kita tidak puasa takut. Bila kita tidak mengenali Allah Ta'ala, tak kenal hukum sifat dia, kita tak rasa takut. Maksiat kita bila dah masuk, buat gitu. Asal rasa nak buat, kita akan. Kita tak ke masa takut. Itulah kesan daripada kita tidak benar Tuhan. Itulah benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya sikit boleh tak? Boleh. Kita selalu dalam sebelum tu, kita kan selalu dalam pembukaan dalam satu majlis dia bagi tahu kita kena bersyukur kepada Allah, iman Islam dan iman apa semua. Tetapi kita jangan lupa bahawa kita ni kalau hari ni kita akan baik, akan datang kita tak tentu lagi. Itu maksudnya dia berubah tu macam mana? Boleh. Dah pasal kita tak tahu. Bagai itu tidak berubah. Tak berubah itu. Bagai pilihan azal ni kita tidak tahu. Depan kita tak tahu. Mungkin kita berjalan baik. Saya bersisa dia baik. Tapi dia jadi ahli aku. Tak tahu. Sebab tu qada ni kalau kita kecek tentang qada sebenarnya, walaupun kita memperkatakan bahawa qada itu ada dua, satu qada mu'allaq, satu qada mabram, tapi bagi apa hakikat kita nampak mu'allaq itu sebenarnya tak ada sekali, hakikatnya mabram. Kau tetapkan. Tapi bila tu kita kecek kita cakap soal qada terbagi pada dua. Satu qada mu'allaq tergantung perbuatan kita. Yang kedua qada mabram. Kalau boleh sewana perbuatan kita pun, kalau kita itu sudah ditakdirkan oleh Allah sebagai ahli neraka, terkalah. Wala'iyadbillah, terima lah. Pasal dah kita terima sebagai seorang hamba Allah. Begitulah. Cuma benda ni kita tidak tahu. Betul lah.
Tapi dalam hati juga mu'allaq tu boleh digunakan juga. Kalau kita nampak berusaha lah, kita kalau dah baik. Mudah-mudahan dengan cara kita usaha kalau dah baik tu. Nah, sebenarnya kalaulah kita boleh melakukan kalau dah kebaikan, nak menunjukkan mabrah kita sudah baik dah, benar. Tak, pasal kita tak dulu. Wa ma tasha'u illa may wa ma tasha'una illa ayyasha Allah. Tak berlaku satu kata-kata dia berlaku. Mudah kalau kita kenal situ, duduk dia situ. Tunggulah pergerakan kita lakukan. Tak, sebab itulah Tuhan kata, kalau aku menampakmu jatuh pada Rasul, minta maaf lah. Tak, soal kita nak minta maaf, boleh angkat tangan kami. Siapa dia yang memberi kita boleh angkat tangan, dia juga. Macam mana dia nak maaf dah tu? Mana berperang, maaf dah. Itu pula kita boleh letak. Mabrah juga maksudnya. Mabrah juga lah maksudnya. Mabrah juga lah saudara. Dah kalau gigi. Nak kita boleh bahas itu tu. Dah kita boleh terkenal. Dah bunyi kaedah. Kaedah kita dengan tu tak tu. Maksudnya tak kita nak mendapat tu atas usaha kita jugalah. Dah, tidak gitu. Usaha tu tentu dah tak ada berkat. Tapi kita kesyuhuk mana perbuatan Tuhan. Tak, tidak usaha kita, dia yang meletak benda tu. Tak, kita tak, siapa dia yang memberi kita usaha tu? Dia juga. Mana memberi juga, betul tak? Sebab itulah orang-orang ahli sufi, dia megang semua tak ada memberi belakang. Walaupun dari sudut percakapan kita qada ada dua. Satu qada mu'allaq, satu qada mabrah. Sebab dalam hak mu'allaq ni kerana Nabi pada kata menjada wajada. Sudut syariat Nabi kata begitu. Siapa dia berusaha dia akan dapat. Nabi kata begitu. Pandu pada mu'allaq tadi lah. Pak kita mari pula lah. Nak boleh usaha tu siapa dia? Kalau tidak tu ada beberapa juga lah. Gitu lah. Dan kita nampak sebab tu tak dibuka. Mana usaha kita tu sikit tak dibuka. Nampak betul. Itu benda-benda mana kita kena bincang begini supaya kita benar-benar mengenali hukum-hukum ketuhanan. Sebab dalam kehidupan kita memang kita lalui benda-benda. Pasal kita dah lalu dah. Bila kita tidak masuk di kita dalam ilmu begini, walaupun kita lalu, kita tak tahu. Lalu kan? Nah, sentiasa dengan lalu, semata-mata lalu. Tapi kita tidak boleh mengetahui dengan sedalam-dalam. Ini mana orang tidak kenal Tuhan tu. Tak ada tahu benda tu. Sebab tu bila kita lalui itu, kita akan tahu. Tapi oleh kerana dari sudut pengenalan kita, arif kita dengan Allah Ta'ala tu sikit, benda berlaku pun kita tak ada ayat ke pula. Itu nak ayat yang benda kita. Dan dapat kau Tuhan di mana? Orang yang tidak faham penyeleweng ini, dia boleh berlaku macam-macam. Maka bahawasanya tiada dinamakan dia makrifat orang yang mengetahui tapi tidak muafakat dengan benda sebenar, tidak dinamakan kenal lagi. Maknanya tahu tapi tidak jazam putung. Masih ada syak, masih ada zan, masih ada wa'am, maka tidak dinamakan kenal lagi. Orang kenal sungguh ni dia boleh royak sos. Dan hanya sesungguhnya dinamakan dia orang tutup, orang yang tidak jaga putus. Kenal dah tapi tak ada, tidak putus mana. Masih kadang-kadang ada syak, kadang-kadang ada zan, kadang-kadang ada waham. Dinamakan jahil yang murakkab. Ada orang ni orang jahil yang tersus. Maka hukum jahil ni dalam mana? Dalam bab ilmu kan? Jahil dalam bab ilmu ni seperti kedudukan dia tu seperti mana jazam pokok Nasara. Kelas dia sama dengan pokok Nasara. Tidak Islam.
Ustaz ni yang pegang anjing ni murakab ke ni saya? Ustaz tak tahu jahil berapa. Ini pergi dah. Jahil basik. Jahil basik. Basik. Tuan, ada satu soalan. Ya, saya. Ya, tadi Tuan cakap ada yang bagian yang 50-50. Oh, Okay. Lepas tu ada yang Tuan cakap 70-30. Tuan. Okey. Jadi satu lagi ni kalau kata kita kalau 100%, 99 pun masih tak sempurna lagi. Masih Tuan lagi. Dia mesti 100%. Satu. Kalau boleh lebih 100%. Mesti gitu. Tidak ada boleh, mesti boleh. Satu. Okey. Kalau tidak pergi capai tahap 100% keyakinan kita, maka masih lagi kita seperti jazam puak-puak Nasara. Nasara ni dia ada 3 tu. Kuku-kuku lah dia tu. Nah kita mana martabat kita, darjah kita, masih lagi kita kufur. Dengan meniga-nigakan Tuhan. Ni puak-puak Nasara, dia Tuhan dia ada 3. Allah, Siti Maryam, Patu Nabi Isa. 3. Hukum dia apa? Kufur. Maka itu dia buat kita. Kalau kita tu masih ada lagi syak ke, ataupun zon ke, ataupun wahab ke, mana tidak ada yakin, maka patuh juga. Walaupun kita sembahyang, walaupun kita buat amal ibadah, tapi dah kita tidak kenal sungguh, maka hukum kita samalah seperti puak-puak Nasara. Ada di antara benda jahil dalam bab agama, jahil dalam bab akidah, hukum-hukum. Jahil dalam bab akidah ni hukum kufur. Kita jangan berasa benda ni kecil. Kalau jahil dalam bab ilmu fiqh, tidak supaya tidak sah ya. Puasa tidak sah. Benda sah dah, ribu haji itu dah sah lah. Kita Islam mengikut mazhab Syafi'i. Dia jahil dalam bab ilmu fiqh tu. Tapi kalau jahil dalam bab ilmu usul, kufur. Bagaimana kita nak buat? Untuk kayak gitu. Ini apa rugi kita? Rugi kita. Semaya kita tidak kira. Zakat kita tak kira. Haji kita tak kira. Sedekah kita tidak kira. Sebab itulah kalau kita jahil dari sudut akidah, saya selalu ceramah. Kalau jahil dalam bab sudut akidah, lebih baik hidup di jadi samping seni orang boleh makan. Seni. Nah, jadi samping seni. Jaga takut seni. Buta. Seni. Maka orang seni. Ada apa? Sebab tu kita kena cuba beri penekanan kepada diri kita sendiri supaya kita boleh memantapkan dari sudut akidah Islam. Bukan setakat diri kita, bahkan ahli-ahli keluarga kita. Biar mantap sungguh dalam bab akaid. Nah, sebab bila kita jahil dalam masalah ni, habis. Nah, bila kita jahil, ya begini. Bila kita hilang, sudah tidak ada jazam yang muafakat kaum benar, masuk dalam hukum jahil. Jahil murakkab. Maka hukum jahil murakkab sama seperti mana jazam pokok Nasara. Itu ya. Nah, Ustaz, dia jazam ni ada lain ke selain daripada Jazam Nasara dia putus 3 tu tidak putus sah. Nabi Isa pun dia putus Tuhan. Siti Maryam pun dia putus Tuhan. Tuhan pun dia putus Tuhan. Kita nak putus hak Tuhan je sah. Tempat lupa sebut je Allah Ta'ala. Manakala kita jahil dalam bab ilmu ni, sama kita tu di letakkan sebagai pokok Nasara. Dan mana hukum Nasara? Hatta
Kapil lah. Nah, dia kita sama Nasara ikutlah. Nasara kau apa kau. Tak mungkin takut orang kata kapil itu takut berat sana. Dia ribuh dia betul dulu. Pak kita fikir sendiri lah dia betul siapa dia. Kapil lah. Nah, sebab tu kita jahil dalam Pak Al-Qail, kapil. Tidak semua jahil dalam Pak Ilmu Fiqah. Jahil dalam Pak Ilmu Fiqah tak sah ya. Tak sah sembahyang, tidak sah puasa, tidak sah zakat, tidak sah haji. Dah haram kita buat tu. Contoh orang yang boleh main nyanyi tu. Dah kerana dia jahil dalam bab ilmu fiqh ya. Dah dia ingat kau mazhab kita ni boleh pasal pegang-pegang ni. Dah tu lah. Jahil dalam bab ilmu fiqh. Tidak di mana hukum lagi. Tapi kalau kena dia tu akidah tak erti, hukum dah. Dah. Pak kita kalau akak tak erti, tak berani pun hukum juga. Faham? Sebenarnya bila kita tak temu benda gini, kita tak baca juga. Dah. Bila kita temu gini, benda berat selalu. Kita tahu berat selalu kan? Benda. Kita pegang kepada pegangan ulama salaf, ulama khalaf. Hak kata ni siapa dia? Salah ke khalaf nak kata tu dah. Kata kumpul. Tapi kita tak tahu dia boleh kata apa perkataan dia. Ada boleh kita dapat. Dah. Maka sinilah keluar daripada Syekh Pajiji. Siapa dia makan sembelihan orang yang tidak erti ilmu gani, maka hukumnya haram. Pasal tidak dia mau sembelihan tu. Lebih kurang dengan perempuan Nasara sebelah. Dia kata mana tu Pak haram dia? Sedangkan dia orang Islam. Ini kerana tak erti kau ni. Kapil dia. Tak boleh makan sebelah dia. Inilah benda-benda. Ya. Pasal kita tidak biasa tengok kan. Kita berasa biasa. Bila kita tengok saya, oh ini berat sama. Oh kita tahu. Tak mana kita duduk dalam muka bumi Tuhan ni banyak kau-kau yang tak lepas kau duduk bagi kita. Tak bujur tu dalam muka kita boleh pakai lagi. Dia pun nampak taufik dah hidup baik. Dah, muka kita tu boleh pakai ngaji, boleh pakai bahan. Tak bahan tak apalah. Surga kita mengaji kita kita masuk dalam orang menuntut ilmu. Bujur lah. Ustaz? Ya. Okey, bagaimana tampilkan suara itu? Okey. Katakan dalam bab doa lah. Dia katakan dia baca Ruqyah Wal Tuasir selalu dalam tu. Kemudian dia yakin sungguh-sungguh dengan ayat tu. Tapi dalam hati dia ada sikit dia ada tersedit dalam hati dia cakap apa? Boleh jadi atau tidak yang benda tu. Bukan disebabkan dia tak yakin kan tu. Di hati dia ada tersedih apa, boleh tak berlaku benda macam tu. Contoh dia macam katakan macam apa, dalam perjalanan lah, ada traffic jam kan. Okey. Kita nak baca tu supaya dia permudah. Mempermudah. Boleh tu. Kita yakin mula-mula kita yakin satu, tapi dalam tu ada tersedih kat hati dia. Tak apa. Sebab pembaca dia. Tak apa. Tak apa benda-benda gitu. Kadang-kadang kita minta mempermudahkan oleh Allah. Kadang-kadang betul Tuhan permudah dah. Rabbi yasir wa la tu'asir. Contoh. Kadang-kadang Tuhan memayahkan juga. Cuma kita kena buka hati kita tu mudah kau payah kau ini merupakan perbuatan Allah Ta'ala. Dan kita nak pegang situ hati kita tu. Betul lah doa untuk memudahkan kerja-kerja. Tapi kadang-kadang tidak semestinya Tuhan bagi nafkah. Hak payah tu pun dia juga. Mana kita yakin hak payah tu pun dia juga. Nah, cuma kita minta tu sebagai nak menzahirkan kata kita ni adalah seorang hamba yang benar-benar berhajat kepada dia. Dan dia tak boleh buat doa awal itu. Itu biasa lah. Dan mana hati kita letak duduk dia juga lah. Tapi kalau kita kata aku baca doa ni mesti boleh, itu tidak boleh benar. Seolah-olah benda lain yang jadi tu. Nah, aku minta doa ni nak mempermudah dengan Tuhan. Mudah-mudahan kerana Tuhan pun selalu mengatakan ud'uni astajib lakum, meminta dan aku nescaya aku akan terima. Apa minta?
Tapi kadang-kadang ada juga Tuhan balas di akhirat. Ada juga. Kadang-kadang Tuhan bayar tunai mempermudahkan benda tu kita. Kadang-kadang dia bayar di akhirat, dia bagi pahala kerana kita berdoa dengan dia. Nah, itu dia panggil hak adik dia tu tetap gitulah. Tapi kita berpegang bahawa walaupun dia tidak bagi dia secara tunai, tapi dia akan bagi di akhirat. Dia akan tukar, kadang-kadang Tuhan tukar. Supaya kita selalu berdoa dengan Tuhan. Ya Allah, ya Tuhanku, bagilah nikmat kepada aku. Tiba-tiba Allah Ta'ala tidak bagi nikmat. Dia bagi kita hidup dalam keadaan kesusahan. Contohnya. Tapi waktu tu juga mulut kita semua nak makan. Orang apa pun kita boleh makan juga. Tak, atau kalau yang Kelantan lah, makan nasi dengan budu pun 3 pinggan memang. Tak. Allah Ta'ala buka. Walaupun aku tidak bagi kesenangan kepadamu, tapi aku bagi kesihatan. Memakai senang. Ada juga Tuhan buat. Macam tu. Dah. Tapi kita kena faham bahawa semua pergerakan yang berlaku pada kita tu adalah minallah, daripada Allah Ta'ala berlaku. Itu maksudnya orang kenal sungguh. Orang kenal sungguh tu. Setiap doa berlaku pada kita tu, wa ma ramaita iz ramaita walakin Allah harama. Tak berlaku suatu, belakang Allah Ta'ala berlaku. Anduk laku tu orang kenal sungguh tu. Sebab kudrat Allah Ta'ala tu lah merupakan kudrat yang mutlak. Adapun kudrat kita ni, dia panggil kudrat yang majazi. Benda-benda meh mata-mata, tak ada buat gapo kan. Dah. Mana kita nak kenal situ lah. Nak wilampau. Nak wilampau begitu. Baca dah doa tu, Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Allah, ya Tuhanku, permudahkanlah diriku. Jangan berpayah, sempurna aku dalam benda kebajikan. Lu kebaikan aku. Baca dah. Lah, kadang-kadang tak tersampaikan. Itu dia panggil dunia ni tempat imtihanian. Pak Tuhan nak uji. Tapi hati kita tak begitu. Nah, jangan kita cuma berdoa dengan Tuhan. Kerana doa itu merupakan lambang ataupun tanda ataupun dalail kata kita dibanyak kepada dia. Tuhan nak sungguh. Nak hati itu duduk situ. Kerana orang lain tak boleh. Nah, orang lain tak boleh. Kita kena bergawa ma tasya'una illa ayyasha. Tak ada satu perkara yang berlaku atas diri aku, berlaku atas anak dia berlaku. Itu kita nak yakin gitu. Tak kenal lah tu. Keyakinan kita tu dengan Tuhan tu ada di situ. Tak ada satu perkara berlaku, berlaku atas anak dia berlaku. Apa yang dia letak? Entah duduk sini begini, anak dia. Kenapa kita letak? Itu kita nak kenal semua betul. Tak, masuk lebat ilmu tasawuf pun nak kenal Tuhan. Dan lebat ilmu usul, nak nampak siap benda kita tak ada daripada dia. Biar jaga semua. Putus kita daripada hak berlaku kita ni hak dia, atau dia panggil kenal semua. Jangan ada jazat, jangan ada syak, jangan ada waham. Tak, jangan ada syak, jangan ada waham. Tak, jangan ada jahil, tak ada masalah. Kalau ada syak, ada waham, ada jahil, hukum kita sama seperti Nasara. Ustaz, Okey. hanya berkenaan dengan makan ayam tapi kita nak ada makanan jenis koza yang dikeluarkan oleh kila-kila macam roti segera apa segera tu, tapi benda tu dikeluarkan bersandar kepada jabatan fatwa daripada Jakim. Contohlah. Contohnya. Jadi macam mana rujukan? Tak, dia gini, dalam bab syarab ni dia ada dua. Dalam bab syarab ni dia ada dua. Maka kalau kita orang warung, walaupun Jakim buat keluar fatwa, tak payah pakai. Kecuali bayar kita sendiri. Nah, kalau dia nak makan pun tak ada apa. Gua yakin buat keluar dah. Tapi soalnya kesan daripada kita makan. Kadang-kadang mari sembahyang pun tidak hati-hati. Kadang-kadang belajar pun payah bayar. Kadang-kadang hati tak puasa takut dengan buat kesalahan. Apa? Mungkin kesan daripada makan hati. Sebab tu duk benda warung juga. Daripada syaruk tak ada pula satu hukum. Dia sebut hukum warung. Dalam syaruk tak ada hukum warung.
Hak syarat tak apa lah, yang keluar fatwa dah. Makan lah, tak ada masalah. Nak makan pun makan, tak ada apa. Tapi soal bila tak ada warung, kesan daripada tak ada warung tu lah yang jadi susah kita ni. Semaya tidak hutuk, tak hutuk hati. Zikir tak ada hutuk. Kita kena tanya, apa lagu ni? Nah, sebab apa boleh berlaku lagu ni? Mungkin kita tidak ada warung. Syarat tu kena dah. Yakin waktu benar lah. Waktu dia lah putusan. Tak ada salah kita. Tapi kesan daripada apa kita makan, hati. Nah, itu benar-benar. Jadi dia keluar ada makan lah. Jadi dia keluar. Kita mana tahu tak usul. Nah, hukum syarab kata tidak wajib usul. Hukum warak kata kalau usul mana? Dasar tak dasar juga, ada usul dah dulu. Nah, tidak wajib usul. Ni semua kalau kita nak jawab hak syarab kata. Tapi kalau kita usul tidak ada dasar. Bagi mana ni alam? Ya. Nah, itu di antara benda-benda. Kalau kita jahil dalam bab benda lain boleh sikit kau betul. Jahil dalam bab tak kenal Tuhan ni lagi kemudian jadi Nasara. Kata mereka itu puak-puak Nasara. Pandangan puak-puak Nasara, dia kata apa dia? Bahawasanya Allah itu salah seorang daripada Tuhan hak tiga Tuhan. Itu pandangan puak-puak Nasara. Mana dia bukan yakin bahawa Allah seorang Tuhan. Nah, Allah ni salah satu daripada dan Tuhan hak tiga. Mana Allah, Maryam, Isa. Lepas tu bagi apa dia tu? Oh, bukan yakin tu. Duk gantung dah kuasa. Dan iaitu hak kata Allah Ta'ala. Iaitu Allah ni. Kata salah daripada Tuhan tu, Allah tu sebagai bapa, daya dua lagi tu anak, daya satu lagi tu Isa tu anak, dan ibu tu Maria tu adalah isteri. Dah, isteri Tuhan. Tak ada tempat wahdanya. Kita yang beriman ni wahdanya zat, wahdanya sifat, wahdanya ad. Dia tak tiga. Kita wahdanya Tuhan kita ni wahdanya zat, wahdanya sifat, wahdanya ad. Tempat yang mana wahdanya apa? Setiap perbuatan sikit pun tak ada kita, semua tak ada. So pada perbuatan. Wahdanya sifat lagu mana? Sifat kudrat sa, iradat sa, ilmu sa, sama sa, bahasa sa, kalam sa. Wahdanya zat mana? Zat yang bernama Allah Ta'ala tu. So lagu mana? La tarkib wa la mati. Itu kita. Bukan so, pasal so gini. Kalau so ni, pasal so boleh belah. So boleh bagi. Ya. So Allah Ta'ala ni la tarkibun wa la mati. So yang bukan bahasa susah, so bukan bahasa boleh belah. Bapa kata begitu. Itulah diri mukhalafah. Atau bagi nak kenal sampai gitu dengan Allah Ta'ala ni. Nak kenal sampai situ. Tempat wahdanya aku ni kenal Nabi. Nabi kamu tasir dan kamu pasir. Tiga pada kamu tasir pada zat sifat apa? Tiga pada kamu pasir zat sifat apa? Aku nak faham pula bakal tu. Bukan senang nak ngaji tu. Nah, soal gitu. Tu nak menjadi ada keyakinan kita dengan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak faham siapa begitu, tak asal. Kita dapat ilmu musuh. Dan serupa juga kita ni kalau tidak yakin sungguh, diibaratkan kita ni sama seperti jazam majusi. Lebih kurang pula orang majusi. Kalau kita tak
serti-serti dalam bab ilmu aqaid. Tak faham sungguh, tidak yakin sungguh dengan Allah Ta'ala. Tak kenal sungguh Tuhan. Lebih kurang kita dengan buat majusi. Majusi yang guna, buat tu semua api. Mana bandingnya orang tak kenal Tuhan tu supaya Nasara, supaya majusi. Gapa dia? Api belakang. Sebab itulah Nabi kata awaluddin, awal-awal agama. Nak mengiktirafkan mu tu orang agama, iaitu makrifat. Orang yang mengenal Tuhan semua. Kau jadi agama. Agama boleh sebut Islam ni. Kita tu Islam ke tahu. Tak, takut jadi Nasara, takut jadi majusi. Lagu mana pula majusi ni? Dengan bahawa Tuhan itu dua, satu dia panggil nur, kedua zulumah. Tiari pun dia panggil Tuhan, malam pun dia panggil Tuhan. Siari ni Tuhan kita matahari. Adik malam matahari tak ada 5 bulan. Oh Tuhan kita hak malam ni. Tuhan siar ni, Tuhan malam. Mana nak ayat kedudukan kita, kita punya title kita tu. Kedudukan kita kalau kita tak kenal Tuhan sungguh, tak dilabelkan kita sama seperti majusi, sama seperti Nasara, sama-sama kafir belaka. Tu ya gerak kita duduk. Tu ya kita duduk. Lagu mana kalau kita mati tak ada nak masuk ada bab ngaji bab baru. Lagu mana? Tak. Sebab tu hari ni ramai orang bila masuk bulan Rajab, bagaimana cara nak bengkis sembahyang salat. Tapi tak pernah pun kita mengadakan bengkis soal aqaid akidah ada. Kita ada buat bengkis akidah? Ada. Namun duduk Kuala Lumpur di banyak mana mengajar tentang akidah? Ada. Maya pun tak betul lagi. Ada seorang email tu, ada seorang anak-anak orang apa, ada satu kali dia orang di sini. Tu email dia tak baca gunung. Kata silap pasal ada masalah ni. Dia tak ayat menjadi mana. Tu email dia tak baca gunung. Kemudian dia pun lepas tu email misalnya, dia sujud lagi. Tu email tak spekar selalu. Oh kita turut tu email, dia kena turut tu email tak ada gunung, dia tak ayat baca. Tak sah pelayan, kata dia lagi. Ya, dia kata nak ngaji kitab Musadir pula. Oh, marah. Tu email tu marah pula dia. Dia sendiri sawi. Bukan marah, panggil ayat ni tak ada spekar main. Apa yang orang? Kita ni bukan berlaku lama baik dulu. Dia kita ni lama baik. Kata Tuhan tak ada tu dia tu tak tu. Dia tak ngaji. Bekoh pun tak utik. Baru suruh tinggal lagu mana? Pada mana dah bawa orang baik. Allah ya Allah. Bekoh pun tak utik jadi terima. Lalu kalau kita tak ngaji ni, tak tahu. Bila kita mengaji ni, kita tahu tempat kedudukan kita sebenar jahil dalam tempat kedudukan ni. Kalau kita tidak masuk dalam bab ilmu dia, sebab tu tajuk kita ni Aqidatun Najib, akidah yang berjaya. Pada selain pada akidah ni, tak jaya lah. Nah, akidah yang berjaya lagi. Akidah orang berjaya. Aqidatun Najib, akidah berjaya. Tahu tak? Kita tak macam kat sini. Tak dulu bagi dia. Tahu tak tahu mana pun. Mengaji otak kata tak berjaya tapi tak tahu sampai sekarang. Jadi bila sekarang ni, baru tahu. Oh, tahu dah. Macam panggil Aqidatun Najib, akidah berjaya. Kita berjaya dia. Saya berkaitan sebab saya baru hari ini. tak apa. Okey, berkaitan dengan bab Awaluddin Ma'rifat. Ya. Okey. Kita sebut sebagai awal agama
mengenal Allah. Kena Tuhan. Tapi sebelum kita kenal Allah tu, kita kena kenal diri kita dulu. Masalah sekarang ni, cara nak kenal diri tu pun tak tahu. Tak Kenapa adik-adik kita lemah tu ya? Mudah ya. Kita hina, kita haki, kita paki. Ada dah kita ikan. Dah ada menikmat tidak. Dah. Mana hadir Tuhan tu kudrat. Hadir Tuhan tu kaya. Tuhan tu mulia. Mana sifat kaya dia? Sifat istimewa, sifat istiqar. Ilah tu lah. Itu kita kenal. Dah. Kita kenal diri kita lemah. Dah, diri kita lemah. Apa yang kita nak, tak boleh. Apa yang kita tidak nak, kena. Kadang-kadang lari tu tak kepada mana kena juga. Ya, itu kenal lah tu. Mana tidak, maksudnya apa yang kita nak, kebanyakan tidak boleh. Kadang-kadang ada membetuli boleh tu, membetuli wakil dia panggil. Kebetulan bila azal sudah ada untuk dapat lah. Kadang-kadang apa yang kita nak, tidak dapat. Nah, tidak dapat. Bukan kata kita ya, saya unik nak kenal diri dia buat susah dulu. Saya unik dulu masa dulu mula-mula sekali. Tak, kalau tengok dia pada sirah cerita tu, dia ni duduk atas Qaul Mu'tazilah. Dia tak kenal buat diri dia sebenarnya. Tak, tapi bila dia pergi berdepan dengan Rabi'atul Adawiyah, tak, Rabi'atul Adawiyah ayat begini, kadang-kadang dia tak ada nak tengok. Tak, dia nak buat setiap benda tu keluar daripada dia. Akhir sekali Rabi'atul Adawiyah ajak kahwin. Kita menikah lah. Ayah kita menikah dulu. Tak, bila dia menikah dua tu, jadi suami isteri. Tak, suami isteri bila lakukan persetubuhan, kadang-kadang laki-laki ni bila dia inzal, sudah keluar dia, tak sih lah. Tak, pada belakang lah. Rabi'atul Adawiyah kejut dia pun tak main lah. Dia nak lagi, dia tidak puas lagi. Dia nak lagi sekali. Apa kata dengan saya ni, saya dah tak puasa dah ni, tak ada nak buat apa. Tadi kalau awak kata awak puasa buat, awak buat lah, bila dapat. Nah, saya masih nak lagi ni. Nah, gitu. Apa dia kena Tuhan? Nah, tapi saya dia jadi seorang alim, ulama yang besar. Saya jadi raja pula dia. Berhubungan dengan ilmu tasawuf. Cukup ada. Tak apa, tak kira ada. Cuma saya awak ni ayat manusia betul lah. Kadang-kadang benda kita nak, awak nak tunai, saya nak awak lagi. Ya, dia tahu. Kalau awak nak kuasa, awak buat lah. Tu dah puas lah saya ni. Jadi nak ayatkan nak Tuhan. Tu Tuhan tak bagi dah sama lain. Tu nak ayat. Situ dia sedar. Tu boleh pergi kepada pegangan ahli sunnah wal jamaah. Itu dia antara benda-benda kita nampak. Kalau kita tengok sirah, dia punya sejarah perjalanan benda-benda ini, kita nampak bahawa kita dilemah. Sebab itulah Nabi mana arafa nafsah, siapa dia kenal diri dia sungguh, faqad arafa rabbah, maka dia sesungguhnya telah kenal Tuhan. Nabi kata mana arafa nafsah, siapa dia kenal diri dia, maka dia kenal Tuhan. Nak kenal diri itu kenal, adik kita hina, adik kita hakir, adik kita fakir. Ayat kita sudah. Nah, bahawa kita takir, dah kita hina, kita hakir, kita fakir, maka kita yakin Allah Ta'ala itu mulia, Allah Ta'ala itu kuasa, Allah Ta'ala itu kudrat, Allah Ta'ala bersifat-sifat kamalah. Habis lah. Kenal tu. Nah, itu pun kita nak pergi pada sifat kudrat, iradat, ilmu dan sebagainya. Nah, sebab tu nak kenal Tuhan, bukan kenal Tuhan. Tak kata kenal segala hukum, hukum sifat. Kenapa sifat? Kita masuk dalam bab ilmu ni, kita nak buat tak boleh apa kita nak. Dah, kadang-kadang kita nak kahwin kesempurnaan tu, kita tak boleh. Usaha kita nak buat apa lah. Nak lawan nafsu kita, nak makan sedap payah tu. Cuma makan ikan masin, tak cari tak sesuatu dia. Sebab tu dia kata kalau boleh. Nafsumu tu kalau boleh kawal, boleh kontrol, dia ibarat sepasang kalbu. Kalau kita makan ini semua kalbu, maka kalbu tu akan mengganas bila-bila masuk. Kena cuba pelapatan sekali-sekali. Ni kita kuat sangat puja nafsu kita. Saya nafsu kita sendiri tak kenal lah Tuhan. Saya kenal. Ya, tu.
Kalau kita cuba nafsu kita tu kita cuba jangan itu sangat dia mudah-mudahan kita akan kenal lah, insyaAllah. Dah atur masa, waktu, teko, nak untuk nak belajar dan sebagainya. Atur masa. Pasal ugi sama kalau kita tak mengaji ugi sama. Itu pak ugi tak ugi. Dibandingkan kita seperti Majusi, dibandingkan kita seperti Nasara, nak sopo. Kita tengok Majusi hina, kita dapat. Kita tengok Nasara, kita dapat hina. Kita tengok Allah duduk lama buta, kita dapat hina. Tapi kita tak tahu, kita jahil nampak kau duduk batu kat kita. Apa dia duduk tu kita duduk jumpa. Ini kita laku. Tak, ini kita laku. Maka kata puak-puak Majusi, bermula nur itu Tuhan yang berbuat kebajikan di syari, dan zulumah itu Tuhan yang berbuat kejahatan. Tuhan ada dua, Tuhan jahat pada, Tuhan baik pada. Ni puak-puak Majusi. Dan keluar dengan kata daripada dalil itu jazam yang muafakatnya sebenar, tetapi tiada daripada dalil bahawa dinamo akan dia taklid. Mana kalau kita kenal Tuhan yang ada dalil, ini dia panggil orang yang kenal semua. Kalau kata kenal Tuhan yang tak ada bawa dalil, maka orang panggil orang ikut orang. Contoh, tak kata mana dalil kata ada Allah Ta'ala. Mana dalil kata Tuhan ada? Maka kita akan jawab dua dalil kawan boleh bawa. Satu dalil qul huwallahu ahad, kata ilmu ya Muhammad, Allah Ta'ala itu satu. Menurut Tuhan tak ada. Satu lagi dalil kita boleh nampak alam ini sebagai dalil kata ada Tuhan. Sebab apa awak kata alam ini dalil adanya Allah Ta'ala? Kerana saya yakin dia percaya bahawa ada sifat kudrat pada Allah Ta'ala. Maka kudrat tu takluk bagi kudrat tu, takluk taksir. Maka dengan adanya alam ini, saya yakin bahawa hasil daripada perbuatan yang lahir daripada kudrat yang ada pada zat Tuhan. Kerana tidak ada sesuatu benda yang ada kecuali ada permulaan bagi ada, dan ada yang mengadakan dia. Maka yang mengadakan dia itu adalah Allah. Mana dalilnya? Allahul ladzi khalaqas samawati wal ardh. Allah Ta'ala lah yang telah menjadikan langit dan bumi. Apa itu? Itu dia pakai kenal itu. Kita boleh bawa ke dalil. Tak, kalau setakat Allah Ta'ala ada. Mana dalil? Kalau tak tahu dalil, tapi Ustaz Mak Wayak kata tu ada. Itu dia panggil muqallid. Tak lepas. Mana kita boleh bawa dalil sama ada dalil akal ataupun dalil nakal. Akal kita tak dalil nakal, dalil ayat Al-Quran. Ini perkara yang perlu kita kena ambil beraham. Kalau tidaklah lebih kurang kita dengan Majusi dan Nasara. Kenal dah, tapi tak ada buat dalil. Tak ada juga. Kita nak kenal serta boleh bawa dalil. Dia panggil kenal al-bidalail, kenal serta boleh bawa dalil, sama ada dalil akli ataupun dalil nakli. Di mana dua dalil inilah yang memantapkan kita punya aqaid, kita punya akidah kita. Tanpa ada dalil, maka akidah kita sama seperti akidah Nasara dan sama seperti akidah Majusi. Ini benar-benar yang perlu sangat kita nak menjadi akidah ni. Dia berkata soal akidah ni aqaid. Dan tiada dinamakan ma'rifah dan tidak dinamakan ilmu. Kenal pun tidak, tahu pun tidak, tidak nama kenal, tidak nama tahu. Siapa dia? Orang yang bersifat dengan sesuatu daripada yang empat dahulu.
Pertama, sifat dengan syak. Yang kedua, sifat dengan lepas pada syak, waham. Yang ketiga, sifat dengan sifat zon. Yang keempat, sifat dengan sifat jahil. Empat ni, kalau duduk dia, maka tidak dinamakan dia tu ya kenaturan. Pada sesuatu tidak dinamakan dia bersifat ke salah sesuatu pada kalau ada empat perkara ni tidak bersifat daripada pada sesuatu daripada akal mana orang ini tak ada iman. Orang jahil dalam bab ilmu ketuhanan ni, orang syok dalam bab ilmu ketuhanan ni, orang zon dalam bab ilmu ketuhanan ni, orang waham dalam bab ilmu ketuhanan, tidak dinamakan orang ni dak beragama, tak ada ilmu, tak ada nilai, tak ada agama yang lagi akan datang. Maka iaitu orang ni, orang syok zon waham serta jahil ni dalam bab agama dihukum sebagai kafir. Orang ni orang kafir dengan ittifaq jumlah jamhur pada semua ulama. Tak ada seorang pun ulama atas Islam tu. Semua muafakat ulama. Sanusi, Syekh Azizi, Abu Bakar Al-Baqalani, Imam Syafi'i, Imam Azizi, Imam Maliki, Imam Hanbali, Imam Hanafi, mari lagi. Sufyan Tsauri, Sufyan Uyainah, semua mengatakan ni pokok itu hebat belaka ni. Semua mengatakan kafir belaka, tidak kata Islam orang pun. Orang tak tiga kafir belaka. Faham mana? Bila orang cetung kita depan belakang. Dah, bila orang mandi kita, bila orang kapal kita, bila orang semaya kita, orang atas kita kubur. Kalau hati kita kosong daripada bulan ni, supaya dia nak hantar kita pergi ke neraka. Sama seperti dia nak hantar kita pergi kepada neraka, seperti mana pokok majusi bawa mayat pokok dia, seperti mana pokok Nasara bawa mayat pokok dia. Mana tempat kita nak? Mana tempat kita nak duduk? Mana tempat kita nak melukat? Bila kita mati kita dalam keadaan yang sedemikian. Ada. Ada. Maka berdasar kepada perkara yang sedemikian, sepatut dan semesti kita kena peka dalam bab-bab ilmu kan. Faham ke? Tak faham ke? Pasal kalau raja sekalipun kena mencemar diri, tak boleh. Faham ini kita boleh penekan ni anak-anak kita orang semaya ya? Kita tidak cuba terapkan nilai-nilai akaid ada di kita. Sebab tu Nabi dia cara kau ni bukan sehari 2 hari, 14 tahun. Bukan 2 hari, 14 tahun. Ada pihak tu apa? Tak waktu semaya puasa tak tu. Cara dengan akaid nak betul. Rakyat-rakyat duduk di muka nak suruti bagaimana cara nak mentauhidkan zat sifat apa. Ya, ini dari antara orang nak buat. Dan murak dengan 4 perkara yang dahulu itu syak, zan, wa'ad dan jahil. Yang ada tadi dah. Syak, zan, wa'ad dan jahil seperti mana yang telah lalu sebutnya. Mana ada ayatnya dalam bab ketuhanan ini jangan jahil, jangan tak erti. Kena erti. Jangan jahil. Faham kita nampak dunia hari ni, bab ketuhanan ni lah ada banyak jahil. Jadi balik kuat habis licin. Nah, tahu tak?
Kadang-kadang meletakkan Tuhan seperti manusia. Ambil sifat Tuhan tu geletak, ambil sifat manusia geletak Tuhan. Ayat Al-Quran, ayat mutasyabihah, maka hukum zahir. Macam-macam. Sebab apa tu berlaku, boleh berlaku? Ayat mutasyabihah dihukum dengan zahir. Sebab apa? Dipasal mana zahir itu sebab apa? Kerana kita tahu di sudut akidah. Tahu di mukhalafah lagu mana? Mukhalafah zat, mukhalafah sifat, mukhalafah apa? Tak tahu. Nah, kadang-kadang ada orang kata apa idza arada syai'an ayakuna lahu hukum fa yakun bila Tuhan kata kau jadi kau menjadi ngaku. Apa? Tok lebah untuk moga lagu. Dia pendek kata kalau dia tidak mengaji seputih, orang Kelantan kata hidup kita dalam haru-biru. Tak tahu Quran. Dan sebab tu akidah ni benda yang amat penting. Penting sungguh. Ya. Maka kesempurnaan tahun baru hijrah ni kita cuba buat anjakan lah. Nah, kita kena cuba fokus kita bagaimana cara guna mengenal Allah Subhanahu Wa Taala. Kita cuba letak satu anjakan. Baru kita tak dapat. Kita tanya sungguh semangat. Bagaimana cara aku nak berfaham sungguh dalam bab mengenal Allah Taala. Bukan sekadar untuk faham aku nak ada aku akan nak beri pendalaman kepada orang lain pula tentang dalam bab-bab ketuhanan. Kena tekan. Tak, hijrah pertama duduk situ. Penghijrah yang pertama. Kalau kita faham dah dalam bab ni, kita cuba hijrah dalam konteks umuria. Kalau selama ni kita buat amal darah, dah bila kerana nampak ni daripada Tuhan, maka cuba kita meletakkan umuria kita kepada Tuhan. Aku buat amal semata-mata nak menzahirkan kehambaan kita kepada Allah Ta'ala. Anjakan kita tu mesti kena ke arah membangun sikit dari sudut kerohanian kita tu. Tak, biar ada membangun atau biar ada peningkatan. Jangan nak bangun benda lain saja. Benda-benda gini pun patut kita membangun. Ini Allah perlu kita kena membangunkan semua. Dari sudut kedudukan kita dengan Allah Ta'ala. Cara nak ubudiah. Hal ni hak cara nak ibadat. Nah, jika kita tak tahu cara nak meletakkan ubudiah kita ke Tuhan. Dia kata ada pun orang yang bersifat dengan yang akhir. Sifat mana yang akhir? Sifat taklid. Tahu kata Tuhan ada, tapi tak boleh bawa dalil. Maka ikhtilaf ulama, persalahan ulama sini. Ada semua ulama mengatakan kafir mutlak, semata-mata kafir dan itu. Dia tak boleh buat dalil kafir juga. Tapi ada semua ulama, yakni semata tak ada ahli bagi nazar. Kalau dia ni dia dapat orang boleh fikir, tiba-tiba dia tu tidak boleh buat dalil, maka hukumnya kafir. Kalau dia orang tak boleh fikir, ada arah. Biasa orang tak ada otak nak fikir, tidak kafir. Gak kita ni dia panggil ahli bagi nazar belakang. Orang bijak belakang kita ni intelek ni doktor ni. Nah, bukan ngaji sikit-sikit, ngaji jauh-jauh barakah lah macam-macam. Nah, dia bagi ahli bagi fikir belakang ni. Kita ni ahli bagi fikir, mana orang boleh fikir. Tapi duk fikir bagi lain. Fikir cara nak makan nasi, tak fikir cara nak kenal Tuhan. Nah, maka kupuk kita. Nah, fikir cara bagaimana nak hidup, bagaimana nak pergi maju, bagaimana nak pergi hari, fikir tu. Nah, tidak nak fikir benda, aku nak kenal Tuhan semua, bagaimana? Tak. Itu dia panggil ahli bagi fikir, maka ahli yang boleh fikir. Bila sebut ahli bagi fikir, ahli yang boleh fikir. Boleh fikir, tapi tidak dia fikir, maka hukum juga.
tahu tiada ataupun tidak boleh fikir, maka kau diqadha maka muafakat akan qaul ini qaul Abi Hashim Jabai. Oh, supalah puak-puak Abi Hashim Jabai, puak-puak duduk pegang dengan Jabariyah. Muafakat ke puak Jabariyah. Dan mana puak Jabariyah? Puak Jabariyah hukum. Artinya kalau kita ni ahli bagi nazar, boleh dihukum sebagai hukum kufur daripada puak-puak Mu'tazilah. Asal. Dan kata semua ulama, orang yang duduk kata klik ni, orang ni mukmin lagi, masih lagi mukmin, tapi mukmin yang durhaka. Mukmin lagi, tapi mukmin ni mukmin yang durhaka, mutlakan semata-mata pada durhaka. Maksudnya Mukmin yang asli lah. Maksudnya Jabariyah ni lah. Dak kata semua ulama, puak-puak Mu'tazilah, puak Jabariyah kufur. Kata semua ulama tidak kufur, tapi mukmin. Mukmin tu mukmin hak durhaka. Dan kata kibar mukmin yang tiada durhaka semata-mata. Itu khilaf lah. Hak tepat lain daripada hak pak tu, ini dihukum sebagai khilaf. Mana orang ikut tu ada weh, tapi kalau orang tak boleh nak royak lagi, tidak pandang. Semua ulama kata kafir, semua ulama kata tidak kafir lagi, tapi durhaka. Habis itu dah tadi. Dan bermula kau yang rajih bermukmin adalah apa? Orang rajih pun kata dia ni mukmin lagi tapi dosa. Orang yang duduk atas muqallid ni mukmin tapi dosa. Jikalau ada yang puasa atas dalil seperti orang cidik. Kalau dia ni orang cidik, kalau dia bodoh tidak wakil bodoh, tak apalah. Kalau dia ni orang intelek, maka dosa lah. Dan mukmin yang tiada durhaka, jikalau tiada ada yang puasa atas seperti orang bodoh. Bermula khilaf ini dibina atas khilaf pada nazar. Dah boleh mikir, tak boleh mikir dah. Kalau dia boleh mikir, dikira kufur. Kalau tak boleh mikir, tak apa. Nah, maka kata bahawa wajib akan sebagai wajib mutlakan, iaitu wajib usul mutlak. Sama ada ahli bagi nazar atau tiada. Ustaz mungkin tak bahawa dia boleh mikir, tak boleh mikir ke? Kena ngaji juga ilmu usul. Bahal bagi kita kata payah, tak boleh kena ngaji bukan payah. Orang tak boleh mikir pun kena ngaji juga. Dia kata bahawa wajib akan sebagai wajib, sebagai pura. Wajib hukum dalam hukum syarak. Dia kata sunat mutlak, dan yang rajih bahawa wajib akan sebagai wajib pura. Maknanya kalau bagi kita selagi kita boleh bawa dalil itu, wajib kena ngaji supaya boleh mengadakan dalil. Jika ada pada puasa, atasnya seperti ada yang ahli bagi nazar. Kalau dia orang boleh mikir nak ngaji lah. Mana mudah kita nak kecek. Kalau kita ni ahli yang boleh mikir, kita kena ngaji usul din. Kena panggil orang cidik-cidik tu ngaji lah. Orang lain cidik-cidik lama. Tapi dia cidik, tapi buat alibat lain ni dia tak ada kau. Kita kerti. Lepas tu ada orang ngaji dengan kita ke umur kan. Ada pengetua, ada guru besar, ada macam-macam dia orang. Nak orang cidik-cidik belakang. Tapi dalam buat ilmu usul ni mirip kepala. Boleh mirip orang. Faham tak faham mana ustaz ni? No. Pada hadiah tu semua pelajar universiti belakang. Bukan setakat universiti dalam Malaysia ni dah. No. Luar daripada negara sebagai laut. Tapi dalam bab ilmu usul tak ada lagi. Tak erti ustaz ni, tapi suka kan rumah buat dia. Dia tunggu ngaji kakak tua belakang. Ada seorang itu profesor, prof. Allah kecek sama dia. Dia guna otak dia hanya, dia bukan biasa dia guna otak. Dia guna otak sama. Ada prof kecek. Ngaji orang adik ngaji. Suruh dia ngaji, tak apa dia ngaji sama. Dia kata saya nak ngaji ustaz. Dah, saya nak ngaji dah. Tak lagi saya tak payah tu. Kata prof tidak payah juga. Kita panggil dia prof sama, prof sama. Tahu ada prof nampak ada.
Nampak dah sikit-sikit, tapi kena sekalian. Nampak dah dia ada sikit-sikit, tapi kena sekalian. Dah royak pun dah. Nampak dah? Boleh dah. Pahalanya pun dah, tak ingat pun dah. Dah, royak tak ujung-ujung aku tu. Profesor. Kadang-kadang kita dengar, kata dia ada semua. Ilmu hak kita ni payah semua. Ya, ilmu hak kita ngaji ni payah. Ya, hak kita ngaji ni payah. Jadi ini pun kategori profesor juga saya ini. Mana ni profesor belakang? Ya, oh ni profesor semua. Saya beroyak kau yang sering ada profesor belakang. Tak jatuh kan? Ya, profesor belakang dia payah. Ya, orang mana ada profesor ada. Profesor BC ada. Tapi nak ayat yang dia suka dia suka. Tu dia minta saya nak ngaji Arab tu. Kata tak ada. Kita tak ada dia nak ngaji apa kan. Nak ngaji hak lain, hak tidak perlu amal dia nak ngaji. Perlu tak apa. Ada sama. 3 kali kita ngajar masjid Muttaqin sebenarnya. 3 kali dah dia. Tak ada sama. Sampai depan sekali. Dia pasal dia orang pun dia tu dia muda. Muka orang biasa dah. Cuma tinggal lagi pasal dia tak pernah ngaji lagi. Bila dia ngaji lama-lama tak sampai apa setahun, kita sudah nampak sudah nak ada. Mana nampak nak ada nampak nak boleh dah. Dia aliran apa Ustaz? Aliran dia tu Kita tak tahu. Ada PhD. Ya, PhD. Tak tahu dia ambil ke. Kita malah nak nanya dia. Isteri dia mati pun ni. Pada bini lain, bini muda. Kata bini muda dia ngaji suruh kita. Tangan tidur suruh, ngaji suruh. Tapi baguslah. Kalau kita ngajar di Taman Domudi itu, saya dulu PC belakang, PC. Tak orang kerja sudah ada sisi. Mana orang itu tidak. Mana orang ahli nazar belakang. Kalau kita kerja mudah lah, puak-puak entas semua ni ahli bagi nazar belakang. Orang boleh fikir belakang. Aku tak tahu kau ni berat takut juga dia, takut juga. Takut takut. Kata kita orang intelek, orang cidik-cidik, mula-mula ni kita tak boleh. Mungkin lah. Mungkin banyak lah. Saya tahu mula-mula tak ada cara. Nak ngaji mula tidak masuk jurus syekh ni. Dah, tapi kalau tua ni pun kita duduk saja juga. Habis dah. Kita nak anti dah kan, mudah-mudahan Allah Ta'ala sama kita. Itu dah. Dan yang rajih, yang jelasnya, bahawasanya kita orang ahli bagi fikir ni wajib akan sebagai wajib furu'. Wajib akan sebagai wajib furu' ialah daripada cawannya orang dalam bab ilmu fiqh di syarah memperwajibkan kita belajar jika ada padanya kuasa atasnya seperti ahli bagi nazar. Kita nak boleh fikir kan, nak ngaji lah. Cuma wajib semaya juga lah ni. Kalau waktu dia itu kumpul lah kita. Ngaji tak apa lah boleh, ngaji. Ngaji tu tak apa dah tu. Faham ke tak faham, tak apa lah ngaji. Sebagai wajib furu' dia panggil. Islam mengarahkan kita supaya belajar lah. Faham ke tak faham tu cerita lain lah. Belajar. Nah, sebagai wajib furu' dan tidak wajib jika tiada ia bagi ahli bagi nazar, kecuali kita ni lah ni nyayuk dah, nak mikir pun tidak erti dah. Tu tak ada Allah dah. Nah, kalau selagi kita boleh mikir lah, kena ngaji seperti mana sembahyang juga lah. Sembahyang pun dah nyayuk kata ayat dah. Tak tahu kok mana dah. Nak kata tak tahu jatuh naik, tak tahu tak boleh. Tak tahu kiblat dah puan tak payah sembahyang.
Mana nak ambil jelasnya, kalau selagi kita ni ahli bagi nazar, kita ni boleh mikir dan kita tak ada bawa dalil, kita tak tahu lepas kau Tuhan dia, kita kena mari pakat ngaji. Ngaji lah. Pandai kau tak pandai kau cerita lagi lah. Ngaji. Dia panggil furuk dia. Dia letak gitu. Apa makna furuk? Satu cabang daripada cabang syariat. Semua semaya juga lah. Nah, kecuali kita tu tidak ahli bagi fikir. Nak mikir tak ada itu tak ada lah. Nah, maka ada masalah ni, kita mari ambil faham, lepas tu balik wayak pada anak isteri kita. Kalau kita puasa nak wayak upaya, pikul dia main tak sini. Nah, tak kat ngaji lah. Bawa dia mana. Tak beda dengan kata. Itu benar. Baru kita akan dapat hasanah dunia dan kita akan dapat hasanah juga akhirat. Kata ya, dan kata musannaf, mengenal barang yang wajib bagi Allah SWT, mengenal barang yang mustahil bagi wajib kerana dipahami daripada lapan ma. Wallah. Nak ma pula. Dua minggu lagi kita faham lapan ma. Nanti hikam lah. Boleh tanya dulu sikit. Okey, ada saya dengar orang kata, ada saya dengar orang kata, bagi orang awam ni, cukup dia tahu dalil kena Allah tu, alam ini cukup. Tak apa dah lah. Dah lepas daripada jahil dia. Lepas daripada jahil lah, tapi belum ngaji juga lah. Waktu nak lepas dia lah tu. Betul lah tu. Tapi nak belajar lah. Belajar bersama lagi lah. Waktu lepas lah tu. Sebuah kali lah tu. Dan lepas daripada ikut ya, ikut orang. Tuan, ada soalan tuan. Kita belajar dengan orang tak belajar. Jadi orang kita belajar ni kita dah tahu. Kalau kita tak sanakan, adakah dosa tu lebih besar dengan orang yang tak pergi belajar? Dia dosa kerana dia tak tahu. Adakah macam mana keadaannya dengan orang pergi belajar tak laksanakan dengan sepenuhnya ke, ataupun tak laksanakan dengan orang tak pergi belajar dia tak laksanakan kerana dia tak tahu? Dia begini, orang yang tak tahu dia belajar, dia sudah lepas dosa dia tu walaupun dia tak tahu. Pasal dia belajar tu dia tak ambil salah atas orang belajar. Hak dosanya dia tak tahu dan dia tidak belajar. Orang yang belajar yang tak tahu tak apa lah. Pasal Tuhan tak ambil salah ada hadis Nabi, Allah Ta'ala tak ambil salah dah atas orang yang belajar walaupun dia tu tidak tahu. Nah, tak ambil salah. Ada pun orang yang tidak belajar, Allah Ta'ala ambil salah kerana dia tidak belajar. Itu boleh buat pada kupul dia tu. Lagi berat tak? Berat. Dah, kita tak tahu belajar tak apa dah. Nah, sebab tu kecek tadi, orang belajar-belajar ni masuk dalam kurung, dalam hukum hal ahwal orang. Seperti mana semaya hukum. Tu dah ada ayatnya. Baik. Ustaz, apa maksud kil sunat matlaq? Kata K, kata setengah ulama. Kata setengah ulama. K tu mana? Kata setengah ulama. Wakilah, kata setengah ulama. Ustaz, sembelih tadi kata ahli kitab kita boleh makan. Tapi dulu kafir ahli kitab. Apa beza zaman dulu? Ahli boleh lah. Masa tu tak ada apa dia tidak masuk dalam syariat Nabi Muhammad lagi tu. Oh, sebelum Nabi Muhammad tak ada kitab. Masa zaman Nabi Muhammad tak boleh. Tak boleh lah. Waktu dia panggil waktu fitrah.
ada saya dengar kata Tak ahli apa, kitab tapi ni- ahli kitab boleh. ahli Dia kitab- kafir, tapi dia pandai baca kitab. tak ada beza ahli kitab sekarang dengan ahli kitab Ada. dulu. Tak ada. Sekarang tak ada. Lalu dia bilang kitab boleh tidak Islam, tak dia pakai Allah. Dah. Usaha apa? Kan? 9 Bila? Nak masuk bab lain ni. Ya. Nak masuk bab lain. Nak tanya yang Ni. Oh, ini kuih. nak tanya yang sorry. Kalau siap, tak kita Yang kedua yang ayat tu akhir adalah wajib. Ayat akhir adalah wajib. Wajib. Ayat yang pertama tak wajib. Saya awal. Awal tak sunat. Nak apa? Sama. Kalau kita tak, kalau kita buat, tapi kalau kita tak baca dan lupa tak apa kan. Nak kena susah tak payah kan. Tak apa, kena duduk dah bila. Kena juga. Kalau kita kena baca tu. Tinggal dengan sengaja ataupun lupa. Bila Oh, wajib lah. Sunat. Waktu sunat, sorry. Tidak wajib. Walaupun sunat, kita kena baca dengan penuhnya lah. Ya, itu. Kena ada al tu kan.